So sekarang kita dalam wad. Kita dah masuk wad. So, buat bilik katil 32. Ni kita dah masuk wad. Ni katil Iskandar, katil nombor 32. Aku pilih yang paling ujung sekali, dekat dengan toilet. Ni barang-barang dia. Iskandar. Patient operation ke? So, jadi ada beli nasi lemak. Nak makan nasi lemak dulu. So, ada air kosong. Makanan kita hari ni fish and chip. Ada buah apple. Lepas tu bawah ni ada nasi dengan sayur semua. Tapi aku nak makan fish and chip. Adik baru bangun. Iskandar balik. Tengokkan hal orang ni. Sibuk itu. Tahu semua orang kata masuk hospital kan ni kat luar. Dia masuk 2 orang. Oh ya. Dia andalnya tu je. Asyik macam 4 tarik masuk dia tu. 2 tau. Yo. Ah. Okey. Siapa? Oh, ayam tadi. Tapi belum ada ayam tu. Nanti dulu. Adik. Apa siap dalam sekolah? Ini tahu? Yang ketiga. Oh, kita ni kan cuti ini kamu kan? Tak, kami di sekolah. Oh, di sekolah kami tu. Kasihan dia. Tersedu-sedan aja. Oh, ya Allah. Sakit ni. Makan malam. Nak nangis. Apa? Ni apa? Nak menyarat tak dapat. Nengok kat mana? Anik nama dia Wi je. Wi. Anik nama Tadi pukul 8 Iskandar dah masuk dah operation room. So tengah menunggu. Aku tak kuat. Tadi aku nangis dekat ward. Lepas tu masa letak dia tu pun nangis. Iskandar dah settle first operation. Dia masih tidur lagi.
punya muka tu masih ada bekas darah. Dan sana ada macam lebam. Nampak keadaan dia. So how do you feel? Jangan ramai lagi. Kesian gitu. Boleh letak balik Lauk malam ni. Ini 5 hari bulan 11. Tadi doktor dah check Iskandar punya parut semualah. So orang kata okey, ni boleh balik hari ni. So kita boleh jaga kat rumah. Tapi minggu depan kena masuk ward balik sebab nak buka benang tu. So ni Iskandar tengah tidur. Dah bangun. Adik. Itulah muka baru dia. Semalam hampir tak kenal dia sebab hidung dia dah lain. Bila hidung lain kita nampak orang tu muka dia lain. Hidungan mulut main keperanan dekat muka. So nampak lain. Tapi ramailah puji dia comel sebelum dia surgery lagi. So semalam lepas surgery tu, first 2 hours tu dia macam okey. Lepas daripada tu dia meringit sepanjang hari sampai malam. Lepas tu doktor bagi ubat tidur sebab dia tak boleh tidur, sakit kan. Bagi ubat tahan sakit, bagi tidur. Lepas tu dia tidur sampai besok pagi pukul 2, pukul 3 macam tu dia bangun untuk susu. Dah bangun untuk susu, lepas tu dia tidur balik. Sampailah ni pagi ni. Lepas tu doktor kata dah boleh direct feed macam biasa. Tak payah pakai botol pun tak apa. So dia macam happy lah dah dapat breastfeed. Okay, so kita nak balik dah. Kita kemas barang. Banyak barang ni. So sebelum discharge hari tu, doktor ada bagi goodies bag ni lah. Goodies bag ni untuk perjumpaan Kelapam. Diorang akan buat sekali-sekali je perjumpaan ni. Tapi kita orang tak boleh join sebab hari tu laki aku kerja. So korang akan dapat cawan macam dalam gambar tu aku tunjuk tu. Lepas tu ini dalam je lah yang korang boleh nampak. Okay, so ni kita dapat nursing bottle untuk cleft lip dengan palette tu. Lepas tu ada ubat gigi. Lepas tu ada head and body wash. Lepas tu dapat ni apa? Fish magnet. Rasanya fish magnet. Lepas tu dapat cermin. Lepas tu ada tempat letak brush gigi. So that's all. Hari ni hari ketiga post up. Macam ni? Okey tak? Adik rasa okey tak? Kurang sakit? Semenjak dia operate ni dia macam kurang ceria. Dia tak nak senyum sangat.
Mungkin sakit kot. Bukan mungkin, memang sakit. Kan adik kan? Dia okey ke? Sekejap lagi kita makan ubat ya. Adik. 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 Adik dah mandi. So, aku nak tunjuk kat korang apa yang kita akan dapat once kita discharge. So, air ni diorang tak provide tau. So, kita kena beli dekat farmasi dalam RM4 lebih je. Murah. Okay. Lepas tu, dia ada bagi gauze. Dalam satu gauze ni ada dalam, satu pack ni ada dalam 5 kot tak silap. So, dia bagi 3 untuk survive sampai minggu depan. Lepas tu, dia bagi syringe dengan ubat tahan sakit. So, kalau nampak anak merengek je tu, maksudnya dia sakit lah. So, kita bagi dia ubat 4 kali sehari. Lepas tu, ubat sapu. So, ubat sapu ni 3 kali sehari. So, sapu je lah atas dia punya tip tu. Doktor kata tip tu kalau tukar 3 hari, kalau perlu tukar 3 hari sekali ataupun sehari sekali. So, tengoklah macam kalau dia tak terbuka lagi, means boleh pakai lagi lah. And ubat tu dengan bila kita cuci tu, kita just letak atas je, bahagian atas dekat luar. So tak perlulah sampai dalam mulut ke dekat bibir ni kan. Tak perlu sampai situ. Just buat dekat bahagian luar saja. So itulah dia. Day 4 post op. Dia macam better lah hari ni. Tak meragam macam hari 2 hari lepas. Hari ni macam okey. Cuma hidung dia sumbat sebab ada tak hidung. So, tapi tak tahu macam mana nak keluarkan. Sebab takut dia sakit. So, kita tunggu je lah ya.